And I kill them for you if it got that deep. Thank you korang. Hai wadidaw. Kamaro, hello. Okay, siapa yang nak order baju, korang boleh DM dekat TikTok Ara tau. Okay, kalau korang nak order baju, korang DM dekat TikTok Ara. Kalau korang nak teman Ara live lagi, korang pergi dekat profile TikTok Ara juga. Lepas tu korang tekan je link dekat profile TikTok tu tau. Okay, korang tekan link dekat profile TikTok tu. Lepas tu korang tekan je join. Okay, contohlah kalau korang tekan link tu, dia tulis expired. Korang jangan risau, korang tulis je balik link tu, korang copy. Lepas tu korang pergi dekat chat mana-mana, korang hantar link tu. Lepas tu korang tekan balik link yang korang dah hantar tu. Okay. Hi Farid Musa, how are you? Like this. Okay tak? Siapa nak order baju DM kat TikTok Ara tau. Kita boleh search di Ara Johor. Kalau korang search Johor, kita boleh post page, okay? 1, 2, 3. Tak jumpa pun. You dekat profile TikTok Ara je link tu. Sekejap guys. You sini hello. Kalau korang nak jumpa I live, korang pergi dekat profile TikTok I tu yang ni atas tu. Korang pergi dekat profile TikTok I. Lepas tu korang tekan je link dekat profile TikTok tu tau. Lepas tu korang tekan je lah. Tekan link kat profile TikTok tu. Lepas tu tekan je join, okay? Contohlah kalau korang tekan join tak boleh. Sebab kadang-kadang tak boleh. I tak tahu kenapa. Tapi kalau tak boleh tu, korang kena tulis balik link tu kan. Copy. Lepas tu korang pergi dekat chat mana-mana. Korang hantar link yang korang dah copy tu. Yang korang dah tulis tu. Lepas tu korang tekan balik. Something. Kenapa you I nak hack phone you ke apa? I jadi orang cakap apa? Yang hacker. Hai Siti. Hai korang. Tak screen dulu. Yeah. Hai korang. Can you guys tap that screen first? Bentar guys, thank you. Thank you korang. Korang tak screen dulu. Boleh live lagi. Korang kalau nak teman I live, korang pergi dekat profile TikTok I. Lepas tu, korang tekan je link dekat profile TikTok tu tau. Hai Naim, korang pergi dekat profile TikTok I. Lepas tu korang tekan je link dekat profile TikTok tu. Lepas itu, korang tekan je join, okay? Contohlah kalau korang tekan join tu, dia tulis expired. Korang tulis je balik link tu. Lepas tu korang paste dekat chat mana-mana, korang tekan balik link yang korang dah hantar tu, okay? Macam tu je. Jadi dalam pukul 1 kot I live. Hai Aris, buat apa? Besar ke kecil? Kenapa kamu follow I? Kenapa saya follow you? Ikut je. Thank you. Kalau tak ada masuk kan, contohlah kalau korang tekan link dekat profile TikTok tu tak ada masuk, tak ada join, korang kena tulis balik link tu. Tulis balik, korang copy. Lepas tu korang pergi dekat chat mana-mana, korang hantar link tu.
korang tulis balik link yang dekat profile TikTok Ara tu. Lepas tu korang pergi dekat chat mana-mana, korang hantar link tu. Lepas tu korang tekan balik link yang korang nak hantar tu. Link tu korang hantar dekat chat dalam Telegram pun boleh je. Okay. Hai Apul. Tahu. Siapa nak Tomorrow live, tekan link kat profile TikTok. Okay. Saya kosong sekejap, korang nak balik tau. Sekejap tau.